guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, malam ni aku nak buka satu barang. Yang ni daripada Ulanzi. Aku beli dia punya multi-purpose storage bag untuk aku simpan aku punya barang-barang shoot lah. Okay, barang-barang vlog. So ni kotak dia memang besar. Aku ingatkan tak adalah besar, ni punya besar gila. So terkejut juga aku sebab yang ni aku beli storage bag size mini tau. Saiz kecil. Sebab dia ada dua saiz. Satu saiz besar dan ni aku beli saiz mini. So mini dia pun gedabak juga ni. Kotak dia besar. So aku terpaksa unboxing kat bawah. Okay. Kat atas meja tak muat. So petang tadi sampai. Macam biasa aku akan unboxing. Sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys. Kita buka kotak dia. Kita tengok dia punya bag macam mana. Okay, let's go. Okay guys, ni dia. Sekejap. Actually sempit juga ni nak buka. Okay. Weh, dia punya bubble wrap yang banyak ni. Keluarkan. Dia besar. Okay. Sekejap, tengok apa lagi kat dalam ni. Bagi apa? Rasa bubble wrap semua. Okay, nice. Dia bagi bubble wrap je semua. Okay, kejap. So, ni dia punya bag. Bag dia ada bubble wrap lah. So, kita buka dulu dia punya bubble wrap. Okay, Ulanzi. Nice packaging. By the way, kita buka dulu dia punya plastik. Okay, ni dia. Nice. Nice gang, nice. Okay, so ni dia punya bag. Sekejap kita bawah sikit. Okay. Okay, ni dia punya bag. Okay, yang ni mini tau. So dekat depan, dekat tepi bag ni ada Ulanzi lah. Ada tulis Ulanzi. Lepas tu ni kat atas dia macam ni. Top dia. Dia ada handle lah. Senang nak carry. Lepas tu kat atas ni dia ada tempat kita nak letak tripod ke. Okay. Ni apa orang panggil? Velcro. Ini kita boleh letak tripod. Okay. Lepas tu ni zip dia. Ada dua. Lepas tu kat tepi ni, kat tepi bag ni dia ada macam ni gang. Dia ada, tak tahu kita boleh nak selip apa-apa kan, nak gantung apa-apa senang. Okay. Lepas tu kat tepi dia ni, ni macam dia ada bagi tali nanti ni untuk kita selingkan dia kan. Okay, kita buat sling bag. Okay. Dekat tepi dia. So kat dalam dia kot ada tali. Lepas tu kat bawah ni macam ni. Dia ada tapak. Okay, ada tapak macam ni. Lepas tu kita tengok dalam dia. Okay, nice. Dalam dia ada ni. God. Nice. Ni dia bagi tali untuk kita buat, kita nak sandang kat bahu kan. Nak sangkut kat bahu. Ni tali dia. So boleh lah cabut ni. Cabut. Okay. So kat sini, kat bahagian bahu ni dia ada span sikit, tebal sikit. So
So dia tak adalah apa-apa sakit. Jadi kita nak gantung kan. Kita pasang siap-siap lah. Kat sini satu. Dan boleh pasang kat sini satu. Jangan patah. Baik. Alright. Okay. So kat dalam ni macam ni. Okay, dia ada ni lah, partition ni. Masa ni boleh cabut kot. Kita boleh cabut. So dalam ni dia tebal lah. Dia macam ada baldu dalam ni. Lepas tu ada side pocket lagi. Ada pocket lagi kat sini. Sini tu ada pocket. Ni untuk kita letakkan barang kecil kan. Lepas tu ni letaklah kita punya barang-barang kan. USB apa letak kat sini. Lepas tu kita letaklah kita punya power bank lah kat sini. So organize lah kan. Organize lah kalau kita nak bawa barang-barang macam kita punya gadget kan. Kita punya tripod, kita punya plug-plug semua tu, kabel. Lepas tu kita punya gimbal semua letak dalam satu bag ni. Memang nice. Okay, lepas tu bag ni dia tahan lasak. Dia punya material tu. Lepas tu dia tulis kat sini tak? Tengok jap. Okay, dia polyester. Lepas tu dia waterproof tau. Okay, dia waterproof. Sekejap kita tengok dekat detail dekat Shopee. Okay, ini adalah size bag yang aku beli. Dia mini. Ni dia punya size bag. And lepas tu okay, dia senang nak bawa lah macam ni. Just sandar je. Kita buat macam ni. Sebab ada tali semua kan. Lepas tu dia anti-scratch, waterproof, shock absorbing. Maksudnya kalau kita tercampak bag pun tak ada masalah lah. Macam tu. Okay. Nice. Dia waterproof yang best tu. Sebab kita nak bawa gadget kan. Bawa gadget. Waterproof. Okay lah. Okay. Dia ada dua size. Size besar dah habis. Size besar dah habis. So ni size kecil. Yang aku beli ni size mini. Sekarang tengah offer. So siapa yang nak beli tu, okay, siapa yang berminat nak beli, aku akan drop link lah kedai dekat description. Okay. Dia ada velcro strap ni. Velcro strap ni apa nama dia? Velcro strap untuk kita letak tripod kita kat atas ni. Nice. So barang-barang gadget semua boleh lah letak dalam ni. Tak adalah orang kata bersepah kan. So organize lah. Dan bag ni kalau campak pun dia macam protect sikit barang kita dalam ni. Okay. So kalau korang tak nak partition macam ni, korang boleh cabut je. Sebab benda ni dia boleh cabut atau korang nak letak. Alright. So macam aku punya gimbal ni, sekejap kita lagi test. Contoh gimbal yang aku nak bawa, aku letak dalam ni. So nice lah. Muat. Ni untuk Hohem M6. Nice. So benda ni mana tadi? Kita punya ada kalau korang tak nak buka luas kan. Macam ni lah. Nice. Alright. So sebelum aku lupa, kat atas ni pun ada satu tempat letak barang lagi lah. Untuk simpan barang. Sekejap. Dan
Nampak dia ada zip kan. Ini korang boleh letak lah barang-barang korang. Okay. So nice. Dia waterproof. Aku harap betul-betul lah dia waterproof. Waterproof apa ni? Dia waterproof dia cakap. Tak sure waterproof dia macam mana. Sekejap. Try zip dia sekejap. So, try. Dia macam daun keladi, nampak tu. Okey lah, waterproof lah. Okey, boleh nampak. Maksudnya dia tak adalah ni, korang janganlah kendam air pula. Kalau titis air tu tak ada masalah lah. Okay. Nice. Okay guys, macam biasa aku cakap tadi, siapa yang nak beli bag multi-purpose storage bag daripada Ulanzi ni, aku akan drop link kedai dekat description. Dekat Shopee dia, dekat TikTok buat dia. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.